Hello guys, balik lagi bersama saya Bes dari Jom Sembang Info. Hari ini kita akan bercerita tentang satu kes pembunuhan paling misteri dalam sejarah dunia, iaitu kisah Zodiac Killer. Seorang pembunuh bersiri yang bukan saja membunuh mangsanya dengan kejam, malah berani menghantar surat kepada polis dan media sambil mengejek mereka. Sampai hari ini, identiti sebenar Zodiac Killer masih menjadi misteri. Kisah ini bermula di California, Amerika Syarikat sekitar tahun 1998. Kisah ini bermula di California, Amerika Syarikat sekitar tahun 1998. Mangsa pertama dipercayai ialah pasangan remaja bernama David Faraday dan Betty Lou Jensen. Mereka ditembak ketika berada di kawasan sunyi di Lake Herman Road. Polis pada mulanya menganggap ia cuma kes pembunuhan biasa kerana tiada banyak bukti ditemui di lokasi kejadian. Beberapa bulan kemudian berlaku lagi serangan di Blue Rock Springs. Kali ini seorang lelaki bernama Michael Mago terselamat walaupun ditembak berkali-kali. Dia memberitahu polis bahawa seorang lelaki datang menggunakan kereta sebelum melepaskan tembakan secara tiba-tiba ke arah mereka. Apa yang menyeramkan, selepas kejadian itu seseorang menelefon polis menggunakan telefon awam dan mengaku bahawa dialah pembunuh tersebut. Suaranya sangat tenang, seolah-olah langsung tidak takut ditangkap. Tidak lama kemudian, 3 akhbar besar menerima surat misteri. Tidak lama kemudian, 3 akhbar besar menerima surat misteri yang mengandungi simbol aneh dan kod rahsia. Pengirim surat itu memperkenalkan dirinya sebagai Zodiac. Dia mengugut akan terus membunuh jika suratnya tidak disiarkan di akhbar. Media akhirnya menerbitkan surat tersebut dan sejak hari itu nama Zodiac Killer mula terkenal di seluruh dunia. Dan salah satu perkara paling misteri ialah kod rahsia yang dihantar oleh Zodiac. Selepas beberapa lama satu kod berjaya dipecahkan. Salah satu perkara paling misteri ialah kod rahsia yang dihantar oleh Zodiac. Kandungan mesej itu mengatakan bahawa dia suka membunuh manusia kerana ia menyeronokkan baginya. Ayat tersebut membuat orang ramai semakin takut kerana jelas pembunuh ini sangat kejam. Pada tahun 1969, Zodiac menyerang lagi di Lake Berryessa. Kali ini dia memakai pakaian hitam lengkap dengan simbol pelik di dada. Seorang wanita bernama Cecelia Shepard dan teman lelakinya Brian Hartnell diserang menggunakan pisau. Cecelia Shepard dan Brian Hartnell diserang menggunakan pisau. Brian memberitahu bahawa pembunuh itu bercakap dengan tenang sebelum menikam mereka. Selepas serangan itu, Zodiac menulis tarikh pembunuhan di kereta mangsa seolah-olah bangga dengan apa yang dilakukan. Beberapa minggu kemudian, seorang pemandu teksi bernama Paul Stein ditembak mati di San Francisco. Kes ini mengejutkan ramai kerana berlaku di kawasan bandar yang sibuk. Lebih menakutkan, Zodiac memotong cebisan baju mangsa dan menghantarnya kepada media sebagai bukti bahawa dialah pembunuh sebenar. Polis sebenarnya hampir menangkap Zodiac ketika itu. Beberapa pegawai ternampak seorang lelaki berjalan berhampiran lokasi pembunuhan, tetapi disebabkan kesilapan maklumat radio, lelaki tersebut tidak ditahan. Tetapi disebabkan kesilapan maklumat radio lelaki tersebut tidak ditahan, ramai percaya itulah peluang terbaik untuk menangkap Zodiac Killer. Zodiac terus menghantar surat kepada media selama bertahun-tahun. Kadang-kadang dia mengugut mahu membunuh kanak-kanak dan meletupkan bas sekolah. Seluruh masyarakat hidup dalam ketakutan kerana tiada siapa tahu siapa sebenarnya pembunuh tersebut. Ramai suspek pernah disiasat. Antara nama paling terkenal ialah Arthur Leigh Allen. Tingkah lakunya dianggap pelik. Namun polis tidak mempunyai bukti kukuh untuk mengesahkan dia ialah pembunuh sebenar. Sampai hari ini masih banyak teori muncul. Ada yang percaya Zodiac mungkin lebih daripada seorang. Ada juga yang percaya dia mungkin seorang bekas tentera atau seseorang yang sangat bijak menyembunyikan identiti. Ada yang percaya Zodiac mungkin lebih daripada seorang. Walaupun teknologi DNA digunakan, misteri ini masih belum berjaya diselesaikan. Walaupun teknologi moden seperti DNA digunakan, misteri Zodiac Killer masih belum berjaya diselesaikan sepenuhnya. Apa yang membuat kes ini sangat menyeramkan bukan sekadar pembunuhan yang dilakukan,
tetapi cara dia bermain dengan minda polis dan masyarakat. Dia mahu dikenali, mahu ditakuti dan mahu namanya kekal dalam sejarah dunia. Lebih 50 tahun berlalu tetapi nama Zodiac Killer masih menjadi misteri. Siapakah sebenarnya lelaki di sebalik simbol zodiak itu? Kalau korang suka cerita misteri macam ni, jangan lupa follow, like dan share. Jom Sembang Info. Saya Best, jumpa lagi dalam kisah misteri seterusnya.